Pernah tak buka bil TNB, lepas tu kau fikir, aku guna aircon biasa-biasa aja. Kenapa bil naik? Video ni aku nak share 10 sebab paling biasa bil aircon jadi mahal dan mungkin ada yang kau tengah buat tanpa sedar. Okey, aku Supri dari channel Kuri Botak. Aku bukan nak menakut-nakutkan korang, aku nak explain benda ni cara paling mudah faham. Kita sembang macam biasa aja. Okey, sebab yang pertama, suhu terlalu rendah. Okey, sebab paling biasa, setting suhu terlalu rendah. Ramai orang rasa lagi rendah lagi jimat. Okey, tapi sebenarnya lagi rendah lagi kuat aircon kerja. Bila kau set 16 atau 18 darjah, kompresor dia hampir tak pernah berhenti. So, dia sentiasa berjalan. Senyap-senyap, bil korang naik. Okey, sebab yang kedua, bilik tak tertutup betul. Okey, apa maksud dah bilik tak tutup betul ni? Okey, maksudnya contoh, okey, dalam bilik korang, okey, korang ada pintu bilik dan korang ada tingkap. Okey, dalam bilik korang ada tingkap. Okey, macam daripada segi pintu bilik, biasanya ada setengah pintu, dia dengan lantai dia punya gap banyak. Okey, gap banyak. Bila gap banyak ni, kalau korang tak tutup, okey, tak tutup dengan kain ataupun tak tutup dengan getah, okey, bila mana ada saja ruang udara yang boleh keluar, okey, ruang udara yang boleh keluar dari bilik korang, okey, ini yang akan menyebabkan korang punya aircon dia tak berhenti berjalan. Okey, dia nak cuba sejukkan bilik korang, tapi bilik korang ada ruang udara yang dia boleh keluar, maksudnya bilik bocor lah. Okey, umpama korang isi air dalam badi yang bocor, okey, sampai bila pun bilik korang tu tak sejuk, kurang sejuk. Sebab apa? Ada ruang yang udara sejuk tu boleh keluar. Dan tingkap bilik, okey, tingkap bilik macam rumah aku, tingkap bilik dia atas sekali. Okey, atas sekali dia buat macam ni, dia ada cermin. Okey, dia berlapis-lapis macam ni. Okey, bila dia berlapis macam ni, so sebenarnya ada ruang. Okey, ada ruang udara. Apa yang aku boleh buat, aku letak lansir. Okey, letak lansir. Tapi lansir, korang kena letak yang tebal punya. Kalau korang letak yang nipis, tak jadi juga. Okey, dia akan menyebabkan ada juga ruang yang boleh keluar. Maksudnya daripada bilik, ruang udara sejuk tu boleh keluar ke luar bilik. Okey, dan ini akan menyebabkan aircon korang sentiasa berjalan dan pada masa yang sama, bil korang akan meningkat. Okey, sebab yang ketiga, saiz aircon tak sesuai. Apa yang dikatakan dengan saiz aircon tak sesuai? Okey, macam ni lah. Korang kalau nak beli aircon, korang kena tentukan saiz bilik dulu sebelum korang pilih saiz aircon. Okey, benda simple lah. Okey, kita back to basic. Okey, kalau ruang yang besar, korang guna aircon yang kecil. Okey, apa jadi? Bila ruang besar, aircon kecil, aircon korang akan kerja kuat untuk dapat suhu yang korang nak. Katakanlah korang nak suhu dalam bilik tu lebih kurang dalam 24 ke 26 darjah Celsius. Okey, dia boleh achieve, dia boleh dapat suhu yang korang nak, tak ada masalah. Tapi masalah dia akan ambil masa yang lama untuk dapat suhu yang korang nak tu. Okey, sebab ialah kecil, dia punya keupayaan dia kecil lah. Okey, bila aircon korang berjalan, sentiasa berjalan, dia tak stop. Okey, dia ambil masa yang lama. So, benda ni yang korang tak perasan. Bukan kata, saya beli aircon 1 horsepower saja, saya pakai 1.5 horsepower saja, saya rasa cukup lah untuk saya punya bilik. Okey, korang silap. Okey, macam aku punya bilik pun, okey, bilik aku, aircon yang aku pakai ni 1.5 horsepower. Okey, aku tak pernah set bawah 20. Okey, aku set 27 ke 29 saja. Itu pun memang dah sejuk lah. Memang sekejap saja aku dah dapat suhu yang aku nak. Sebab apa? Aku pilih saiz aircon yang betul dengan aku punya keluasan bilik aku. Okey, yang ni aku akan tunjuk cara macam mana korang nak pilih saiz aircon korang ikut saiz bilik. Okey, saiz ruang bilik korang dalam video seterusnya lah. Okey, yang ni salah satu punca juga yang menyebabkan bil korang naik dan jadikan bil listrik korang mahal.
Okey, sebab yang keempat, filter kotor. Okey, benda ni memang basic ya. Benda ni paling senang jaga, tapi paling ramas yang malas nak buat. Okey, bila filter kotor, angin susah keluar. Aircon rasa macam hidup, tapi bilik tak sejuk betul sebab dia punya air flow dia tak cantik. Okey, filter korang kotor. Filter ni bukan susah pun korang nak jaga. Okey. Ni biasanya setiap aircon kat rumah korang depan ni boleh buka. Okey, boleh buka. Okey, bila dah buka ni, dua filter ni korang buka dan korang cuci lah. Cuci dengan air pipe pun dah okey lah. Okey. Ni paling basic untuk korang jaga korang punya aircon. Kalau korang tak jaga yang ni pun boleh menyebabkan bil korang mahal. Okey, sebab yang kelima adalah aircon lama, aircon non-inverter. Okey, aircon lama ni dia memang lasak lah. Okey, itu aku tak nafikan. Tapi bab elektrik, dia lebih sikit ada makan lah. Okey, dia on off dengan arus tinggi lah, current tinggi. Itu yang boleh buat bil korang naik. Okey, walaupun korang guna waktu malam je. Okey, seperti mana yang korang tahu, aircon sekarang dah banyak aircon inverter. Okey, yang aircon kalau korang dah pakai lebih daripada 10 tahun tu, okey, aku suggest korang tukarlah kepada aircon baru. Tak rugi pun. Korang akan nampak perbezaan yang ketara bila korang pakai aircon yang baru berbanding daripada aircon lama yang korang kata, bang, aircon saya sejuk lagi, tak rosak pun. Okey, memang seperti mana yang aku kata, aircon lama dia lasak. Okey, tapi penggunaan elektrik dia lebih pada aircon yang inverter. Okey, kalau korang tak percaya, korang try tukar kepada aircon inverter dan korang boleh compare sendiri bil elektrik korang. Okey, sebab yang keenam, mood salah. Okey, korang salah pilih mood. Okey, ramai orang ingat hari ni guna mood auto. Okey, sebab fikir mood tu adalah paling bijak. Okey, sebenarnya kalau korang tanya aku sendiri, aku tak recommend korang guna mood auto. Okey, aku lebih recommend korang guna cool mode, okey, ataupun dry mode saja. Dua mode ni saja. Itu pun korang kena tahu bila masa korang nak guna cool mode dan bila masa korang nak guna dry mode. Okey, mengikut kesesuaian. Okey, untuk yang cool mode dan dry mode ni aku ada buat video. Nanti aku akan letak dekat video ni, aku letak link. Korang boleh tengok dari situ apa perbezaan cool mode dan dry mode. Okey, sebab yang ketujuh, servis tak ikut penggunaan. Okey, soalan ni paling famous aku dapat. Okey, bang, berapa bulan kena servis? Okey, jawapan dia bergantung pada berapa kerap korang guna aircon. Okey, kalau hari-hari pakai aircon, 6 bulan sekali pun dah kira lewat sangat lah. Okey, korang ambil lah paling basic, korang cuci filter saja. Okey, filter ni kalau korang malas sangat pun korang buat 2 minggu sekali je. Okey, 2 minggu sekali pun dah cukup. Okey, sebab yang ke-8, pasang dekat sumber panas. Okey, kalau aircon kena cahaya matahari terus. Okey, maksudnya katakanlah korang pasang aircon dekat dinding paling luar. Okey, dinding tu kalau korang pegang sendiri pun korang akan rasa panas. Okey, kalau boleh jangan pasang aircon dekat dinding tu. Korang tarik sikit aircon tu masuk dalam. Sebab bila sensor aircon tu akan detect, dia akan kesan keadaan yang dekat aircon tu panas. Okey, aircon korang dia akan jalan lebih sikit. Okey, katakan dia akan jalan 2 kali ganda daripada korang letak aircon dekat dinding yang kurang panas. Okey, yang ni aku cadangkan kalau yang nak pasang kat bilik tu, make sure korang jangan pasang dekat dinding yang paling luar. Okey, dinding yang kena direct dengan cahaya matahari. Okey, sebab yang ke-9, biarkan aircon hidup bila bilik kosong. Okey, maksudnya korang, okey, contoh korang dah masuk dalam bilik, korang dah set aircon korang, okey, korang mula dapat sejuk, okey. Tiba-tiba korang kata, oh, aku nak pergi mandi kejap lah, aku nak pergi makan kejap, korang pun tutup switch aircon. Okey, bila korang tutup switch aircon, lepas tu korang masuk balik, korang nak hidupkan balik aircon korang. Okey, kat sini aircon korang akan bekerja macam dia mula kerja tu. Okey, maksudnya dia nak capai balik suhu yang tadi dah sejuk, ni panas pula. Dia nak capai balik suhu yang sejuk balik. Okey, yang ni akan menyebabkan current korang akan jadi tinggi. Sebab apa? Starting current tu, okey, arus pemulahan tu akan tinggi untuk dia dapat suhu yang kita nak tu. Suhu yang kita set tu. Okey, bila lagi tak dapat, dia akan bekerja keras untuk dapatkan
suhu yang kita set tu lah. Okey, sebab tu bila korang kalau takat sekejap korang keluar bilik, korang tak perlu pun tutup switch aircon. Okey, korang biar saja sebab bila bilik korang dah sejuk, sebenarnya aircon korang dia tak berjalan pun. Dia kalau inverter dia akan jalan perlahan saja untuk dia maintain suhu yang korang set. Okey, sebab yang ke-10, pemasangan tak betul. Okey, yang ni orang jarang nampak, terutamanya tuan rumah. Okey, tuan rumah takkan pernah tahu. Okey, kalau dia punya pemasangan aircon tu ada masalah. Okey, dia masalah dari segi apa? Okey, contoh pipe gas bengkok. Vacuum tak betul. Wire kecil. Okey, aircon nampak macam sejuk tapi sebenarnya dia kurang efisien. Okey, bila ada masalah ni, okey, ini akan menyebabkan salah satu sebab bil korang boleh nak meningkat dan mahal lah. Kalau satu pun kena dengan situasi rumah kau yang aku cerita pasal 10 sebab bil elektrik mahal tu, okey, korang jangan pelik lah. Memang tak pelik bil korang naik. Okey, tolong aku subscribe Kuri Botak. Aku akan share lagi benda-benda macam ni. Okey, aku akan share lagi tip-tip macam ni untuk orang biasa macam kita pun yang tak tahu pasal aircon pun boleh faham. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.